Hai semua, saya Seri dari TVPSS Aura Channel. Sekarang ini, kami siaran secara langsung di platform TikTok TVPSS Aura Channel dan Facebook Biso Channel. Kami sekarang ini berada di studio podcast Aura Channel dan ini adalah kali kedua kami siaran di studio podcast. Tajuk kita pada hari ini ialah secebis kisah seorang kru TV. Jadi, apa yang membuat kita pilih tajuk ni sebenarnya? Sebenarnya kita nak menyelami jiwa dan perasaan seorang kru TV setelah masuk dalam tim TVPSS. Jadi untuk teruskan sembang santai kita ini, kita bersama dengan tetamu kita dari SK Sultan Ismail 2. Sila memperkenalkan diri sendiri. Assalamualaikum dan terima kasih. Nama saya Wan Risha Irina dan saya merupakan kru TVPSS Biso Channel. Okey, macam mana perjalanan kat sini? Okey. 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 Saya teruskan kepada soalannya. Okey, apa yang membuat saudari tertarik untuk join TVPSS sebenarnya? Mula-mula saya nampak akak-akak sini saya bertugas, so saya jadi macam makin tertarik dan saya pun nak libatkan diri lagi dalam banyak perkara selain akademik macam sukan dan TVPSS. Okey. Apa peranan saudari dalam Biso Channel? Mula-mula apabila saya masuk, saya bertugas sebagai wartawan dan menemu ramah. Orang yang pertama saya temu ramah ialah seorang guru yang akan pencen 3 tahun yang lepas. Dalam darjah 4, saya mula menjadi pengacara dan buat intro, closing, voice over. Lepas tu saya ada gantikan kru rakan saya dan jadi camera woman. Dan saya ingatkan senang tapi susah jugalah. Sebab kadang-kadang macam saya tengah sibuk ambil gambar tempat lain, tapi tengah penyampaian hadiah saya tak sempat ambil gambar. Okay. Saya pun ada pernah cuba nak edit tapi memang tak jadilah. Saya memang tak ada bakat nak buat editing. Okay. Apa kenangan manis dan pahit buat sepanjang masa saudari dalam tim TVPSS? Kenangan manis saya rasa bila saya dapat pengalaman baru, pergi banyak tempat. Lepas tu saya macam dapat kawan baru dari negeri-negeri lain. Okay. Kalau kenangan pahit pula, saya rasa macam saya buat rakaman dengan kawan-kawan. Banyak kali kena kacau macam hampir nak jadi. Dia orang buat bising, masuk depan kamera. Lepas tu macam bila dah okey, macam berjam-jam juga dah buat. Tengok-tengok salah skrip. Oh, memang tak sedap lah tu. Okay, last. Macam mana pelibatan aktif saudari dapat membantu saudari membina personality yang sekarang? Saya rasa macam saya kan masuk TVPSS kena macam ada disiplin sebab bukan macam boleh main ambil gambar sini, ambil gambar sana. Jadi macam bina disiplin saya jugalah sebab saya ni macam atlet sukan catur dengan tenis. So macam nak main catur ke tenis ke macam kena ada disiplin, kena bertanggungjawab. Lepas tu saya ni pun macam peserta da'i cilik yang sentiasa yang kalau masuk pertandingan boleh dapat nombor lah. Saya rasa sebab macam masuk TVPSS, sebab kalau masuk TVPSS saya cakap dengan lancar, tak gagap. Lepas tu macam boleh bercakap depan orang ramai. Okey, itu sahaja sembang santai daripada kita berdua dan saya harap anda semua mendapat manfaat hasil daripada sembang santai ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi.